Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia membaca, salam Selangor membaca dan salam nilam di hati. Kata orang, kenal dahulu, kasih kemudian. Sudah kenal, mesti tidak mahu berenggang. Nama diberi Muhammad Qusay Al-Qadri bin Ahmad Zaki, pelajar tingkatan 2K1 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kundang, kod BA7620, yang mempunyai hobi mencari pengalaman kehidupan melalui helaian novel. Nah, saya bawakan kepada anda novel yang menjadi pilihan remaja pada masa kini. Izinkan saya bicarakan novel bertajuk Kelas Nakal Mahu Lulus, hasil karya Aimaisara dan Nur Khairiah dari siri Bijak Belajar. Novel ini setebal 99 muka surat yang diterbitkan pada tahun 2018. Aimaisara dan Nur Khairiah juga telah menitipkan nukilan kisah penghasilan novel ini. Begitu istimewanya novel ini apabila penulisnya Nur Khairiah telah menyatakan bahawa draft penghasilan novel ini hanya dalam jangka masa 15 hari sahaja. Hebat bukan? Tanpa membazirkan masa, izinkan saya memulakan kisah yang terkandung di dalam novel ini. Novel ini mempertengahkan watak Raisya, seorang pelajar bijak dari Seri Bangsa yang berumur 17 tahun. Beliau boleh dikategorikan sebagai gadis moden yang bersemangat tinggi. Namun, langit tidak selalu cerah. Kehidupannya telah diuji. Ayah Raisya telah ditangkap dan dipenjarakan. Natijahnya, mereka sekeluarga berpindah keluar bandar. Di kampung pula serba-serbi berbeza. Di sekolah yang baru, Raisya ditempatkan bersama rakan sekelas yang agak nakal. Kelas ini kerap menimbulkan masalah sehingga membuatkan guru-guru sukar dan menghadapi cabaran besar untuk menyebarkan ilmu. Hanya Raisya saja yang menumpukan perhatian di dalam kelas berbanding rakan-rakan sekelas yang lain. Terbiasa dengan gaya belajar yang berkumpulan, Raisya mula mempengaruhi rakan-rakan. Study group dijalankan, membuatkan kelas nakal yang jauh tersasar dari akademik kini kembali ke pangkal jalan. Kelas nakal telah tekad untuk mengubah perspektif guru-guru tingkatan 5 kerana mereka rasa tercabar apabila dipandang main-main dan tidak yakin oleh guru-guru yang mengajar. Mereka mula ingin membuktikan walaupun tidak serius dalam belajar, namun mampu lulus SPM dengan jayanya. Ibarat pepatah, bangkai gajah tidak dapat ditutup dengan nyiru. Rahsia besar yang disimpan rapi terbongkar jua. Raisya dipulaukan. Kelas nakal yang berjaya diubah kini sepakat membencinya. Mampukah Raisya menghadapi SPM dalam keadaan yang sangat tertekan? Novel ini ada jawapannya. Bukan itu sahaja, disertakan dengan tip-tip belajar yang paling berguna. Bagus bukan? Pengajaran yang dapat diperolehi dari novel ini yang pertama ialah berusaha dalam mengejar impian. Seperti kelas nakal yang telah jauh tersasar dari akademik, kini berjaya mengubah prestasi peperiksaan mereka. Pengajaran kedua pula ialah janganlah kita berpaling tada antara satu sama lain. Seperti watak Hasna dan Hani telah berkata buruk tentang Raisya. Seperti gunting dalam lipatan atau umpama api di dalam sekam. Walhal, Raisya merupakan individu yang membawa sinar harapan. Pengajaran ketiga dan merupakan pengajaran terakhir dari saya ialah kesabaran dalam menghadapi segala cabaran dan musibah. Seperti watak Raisya yang tabah, mampu menghadapi segala musibah. Raisya berani keluar dari zona selesa dia untuk mencapai sesuatu yang luar biasa.
Akhir kata, sebelum lidah menggulung bicara, sebelum hati berkata sudah, saya ingin menyeru remaja di luar sana untuk mengamalkan amalan membaca. Bak kata pepatah, selai demi selai dibaca, ibarat seluas dunia diteroka. Terima kasih kerana meminjamkan waktu anda untuk menghidupkan dunia ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.